Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back. Welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama kita, banyak sama kita apa. Kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So, apa kabar rakan-rakan daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura semua, mak mengharapkan yang jasa dirahmati Allah dan tak sayang dengan bertangguh jangan melengah. Jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sekali lagi, kembali ke dapur. Nak masak apa? Nak masak ayam masak pindang ataupun masak kuning gitulah. So, kita pun nak cepat-cepat ni. So, mak dah siapkan bahan-bahannya. Cepatlah. Taklah kelak kabut sangat Kita tengok barang-barang yang telah bumbu-bumbunya. Jom kita tengok. Jom. Okay guys, untuk makluman, dalam ni mak taruhkan kunyit, halia, bawang putih dan bawang merah. Halia, cili dalam 10 tangkai. Nak pedas taruh lebih. Kunyit, kita blend. So, ni kita blend. Yang ni kita akan blend. Mak gunakan cube patai ayam. Mak gunakan. Ini daun limau perut. Kemudian serai sebatang dan bawang horeng ni kita akan tumis. Kita akan standbykan dulu tomat ni. Ni kita basuh. Tomat sebiji cukup lah. Kita masukkan dalam ayam. Ayam dah siap kat sana. Nanti mak tunjuk Kita masak je lah apa yang terlintas dalam pemikiran kepala kita ni. Mak akan campur juga dengan kentang. Mak memang favourite kentang. Suka kalau kentang digaulkan dengan nasi. Mak memang suka. Ni kentangnya dah siap. Ni kentangnya dah siap. Mak tengah fikir. Mak akan masukkan, insyaAllah mak akan cuba masukkan daun celery. So, jom kita nak blend ayam di sana. Nanti mak tunjukkan ayamnya. Ini ayamnya. Ini ayamnya, tapi tak masak semula, banyak sangat kan. Kita masak yang ni. Sementara kita nak menunggu kuali kita panas. Okay, dah panas ni. Kita tumiskan, masukkan serai. Masukkan bawang Holland. Dengan daun limau perut tadi masukkan sekali. Lebih kurang je lah. Ni kita masukkan. Oh, naik bau. Dia terus masukkan kita punya. Banyak ke? Kalau banyak tak payahlah, kita tak perlu banyak. Kalau ini cukup lah, banyak sangat. Ini dah cukup, ni kita simpan. Boleh buat bumbu lain. Sebab dia banyak sangat. Okay, sampai dia ni. Dia masak kuning. Dia kuning kan? Nampak? Kuning. Ni biar dia garing. Sebab lah ada cili kan. Biar dia tak nak kau tengok je. Kita ni, tak tahu dah nak masak apa. Buntu. Sampai buntu. Kepala tu naik pusing. Tak apa benda yang kita nak masak, kita pun tak tahu. Hari-hari kan kat dapur. Masak itu, masak ini sampai tak tahu. So, ada balance tadi ni. Mak nak. Ni. Ada balance tadi, banyak sangat bumbunya kan. Tapi air dalam ni kita kena ambil lah. Air dalam pengisar tadi. Ni kan ada kesan-kesan, kita masukkan. Tengok je dulu. Tuang dalam ni. Tu kita masak dia. Macam ala-ala pindang gitulah. Lantak lah dan kita makan. Ni kita biarkan sekejap. Jangan ke mana-mana Jangan ke. Mak lupa. Mak nak kena masukkan mak punya kentang. Kentang ni biar dia tu. Sekejap. Masukkan semua kentang ni. Okey, biarkan. Okey, jangan ke mana-mana tau. Tunggu. Okey, dia dah mula mengering ni. Kita masukkan kita punya ayam tadi. Kita masukkan ayam kita tadilah. Lepas itu kita aduk merata. Borneo semua dak channel dah masuk Dia dah welcome back. Dia dah kembali. Dia dah datang semula. Kita aduklah merata tadi ni. Nampak? Ayam masak kuning. Ayam masak kuning ya. Kuning tu hasil daripada kunyit lah, macam pindang. Nanti kita buat kuah dia. Biar dia sekejap. Kita wajib kena buat kuah. Ni. Nampak?
Oh, bau dia naik. So kita buat kuah dia lah. Kena buat kuah dia. Kita gunakan asam jawa. Kita gunakan apa ni? Asam keping. Nampak? Tahu lagi. Biar dia sampai dia mendidih, nanti kita akan masukkan cukup cube Maggi, asam keping dan tomat. Kalau nak masak daun selam pun boleh. Okey, tunggu sampai dia mendidih. Okey, sekarang ni kita masukkan cemplung ke cube Maggi. Masukkan cube Maggi. Nanti dia hancur lah cube Maggi tu ya. Cube Maggi tu pasti nanti hancur ya. Tu kita akan masukkan kita punya asam keping. Asam keping wajib. 1, 2, 3. Jangan banyak-banyak lah, kalau terlampau masam pula. Biarkan dulu. Kalau tak cukup, kita masukkan 2 cube Maggi. Rasa tak cukup cube Maggi, kena masukkan 2. Kalau tak cukup juga, kita tambah secukup rasa Maggi ya. Kita buat 2. Masukkan terus. Cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Apa masalahnya? Senang je. Cuba kita rasa. Kuah dia kita rasa lah. Kan? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap cut. Kita dah tahu cukuplah 2 cube Maggi tu memang berasa sangat. Sedap sangat. Kena daun limau. Ni kita biarkan sekejap. Mak rasa mak nak tahu tak daun selam. Mak rasa mak tak tahu daun selam. Taruh pun tahu sikit kot nanti. Biarkan waktu dia last. Ini mak nampukkan kentang sekejap. Sekejap mak tengok kentang ni. Mak kena potong kentang. Wah, panas. Oh, memang sedap. Mak masukkan benda tomat. Tomat tadi. Sebiji ni kita habiskan. Nampak tak? Memang sedap. Kan kita akan tutup sekejap. Biar kentang tumpuk. Kita tutup sekejap. Dah siap dah. Dah siap masak dah. Memang sedap masak kuning ya, masak kuning. Nampak? Dia cara dia lebih kurang macam masak pindang lah. Kan? Sedap kan? Nampak sedap. Mak dah boleh tutup api. Kita rasa. Macam mana kita rasa dia. Nampak tak hasil kejadannya? Inilah nak masaknya. Masak kuning. Ayam masak kuning. Ayam masak kuning, yang penting otak tak kuning ya. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini kalau digabung dengan nasi. Nikmat apa lagi yang nak didustakan. Tapi memang sedap lah. You all boleh cuba, cairlah. Asyik masak kari, masak korma, masak merah, ya, masak kicap, buat sup, masak apa lagi? Masak ayam butter lah, apa benda kita buat, masak pindang. Kenapa kau sedap sangat, wahai
Kentang ni memang my favorite ya kalau kau dengan nasi lagi. Panas. Wah. Memang sedap. Dah tak perlu nak berlama-lama lah. Inilah hasil kejadiannya. Cukuplah untuk malam ni. Ayam masak kuning. Dia punya sedap. Siapa-siapa yang Hamzah Misha boleh cuba. Sumandak Bunda Channel boleh cuba. Santai Bernama Nanai boleh cuba. Seharian bersama Norisa. Apa tu? Nur Azam Bakar. Semua boleh cuba masak ni. Memang sedap. Dia menghirup kuah dia. Wah cakap dulu babe. Banyak sedap Okey lah. Jumpa anda di puncak kejayaan, kurangkan kontroversi dan implementasi hasil pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri, doa selalu insya-Allah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Anyway, thanks for your support and thanks for watching and see you the next video. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyami.